Tuan-puan cuba bayangkan dalam satu malam, rumah tuan-puan yang indah, megah dengan perabot yang mahal, reka bentuk yang eksklusif, ada jam berjenama. Tiba-tiba dalam satu malam, rumah tuan-puan terbakar. Maka saya nak bagi tuan-puan, semua harta tuan-puan akan habis hangus. Itulah yang berlaku jika tuan-puan simpan harta tuan-puan di dalam rumah. Tetapi jika tuan-puan alihkan sebahagian harta ke dalam bentuk emas jongkong begini, insya-Allah kekayaan tuan-puan tak akan terhakis. Sebab takat lebu emas adalah sekitar 1000 darjah Celsius. Jika berlaku kebakaran kepada rumah tuan-puan, mungkin barang-barang berharga lain akan hangus terbakar, tetapi tuan-puan tak akan jatuh miskin secara mengejut sebab emas boleh melindung kekayaan tuan-puan. Ingat tuan-puan, apa harta sekalipun jika simpan dalam bentuk rumah, dalam bentuk tanah, ianya boleh terhakis, boleh hancur dengan sekelip mata. Tetapi emas tidak boleh dicipta. Emas adalah bahan galian logam dalam perut bumi yang akan sentiasa ada sehingga akhir zaman. Walaupun takat lebu emas melebihi 1000 darjah Celsius, emas ini akan tercantum balik dan nilai kekayaan tuan-puan tak akan terhakis jika tuan-puan alihkan ke dalam bentuk emas. Jadi kepada tuan-puan, jangan teragak-agak untuk alihkan simpanan ke dalam bentuk emas fizikal begini.